Inilah masjid hariah keluarga kami. Pagi ini hari raya keempat. Saya berada di Masjid Jaga Atas. Inilah masjid hariah keluarga kami. Iaitu ayahanda Sabu, abang saya Abdullah Sabu dan keluarga. Kami bersembahyang Jumaat di sini. Maka hari ini saya dan rakan-rakan mengambil peluang untuk membuat korban 2 ekor lembu secara sederhana kepada masyarakat kita di sini. Alhamdulillah kerja secara gotong royong yang dibuat dengan kerjasama rakan di sini. Inilah saya balik ke masjid Mukim Jaga Atas, iaitu tempat ayah saya berasal di sini. Dan kami datang bersembahyang Jumaat mengikut jalan dalam ini dengan basikal. Sekarang dah boleh dengan kereta, dekat saja. Terima kasih kepada semua yang memberi kerjasama untuk ibadat korban pada tahun ini di Masjid Jaga Atas, Tasik Belugok, Pulau Pinang. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berhimpun bersama dalam suasana penuh kesyukuran dan keinsapan meraihkan hari raya Aidul Adha. Hari kebesaran yang mengangkat makna pengorbanan. Saya sekarang berada di Taman Nahoda Yusof, Kampung Jawa, Kelang. Hari ini hari pertama korban, di mana di surau ini 6 ekor lembu dikorbankan. Dan sekarang penduduk di sini membuat gotong royong untuk membagi-bahagikan daging lembu kepada mereka yang dianggap layak menerimanya. Dan saya sendiri dapat diziarah rumah mereka yang uzur 3 buah rumah dan memberi sedikit lembu korban dan juga sedikit sagu hati kepada mereka. Alhamdulillah, masyarakat di sini bekerja sama dan sekarang baru pukul 11:07, nampaknya ke-6 ekor sedang dilapah. 2 ekor telah selesai sepenuhnya, 4 ekor sedang dilapah sekarang. Inilah kehidupan masyarakat bergotong royong untuk membuat suatu kerja-kerja kebajikan. Selamat Hari Raya Aidil Adha.